Okey, assalamualaikum pada semua sahabat. Berjumpa lagi dengan Abang Iwan. Hari ni kita Okey, jadi kat sini kita ada dengar satu bunyi menarik lah. Rasa tembaga. Kalau macam ni selalu tembaga lah. Okay, jadi kita cuba korek lah. Tengok apa benda barang dia. Mungkin tembaga. Okey, jadi hari ni kita main dekat kebun orang lah. Kebun orang bersih lah. Ada pokok banyak, pokok buah, pokok kelapa sawit Jadi kat sini kalau macam ni dalam lah selalunya. Okey, gali. Okey, gali apa benda barang. Okey, kita dapat lah satu duit lama zaman Victoria. Okey, kalau duit tembaga selalunya akan hancur lah. Kita akan cuba cek duit silver lah kalau ada. Okey, terbaik. Mantap. Tak pernah ucap hello ketika mau lambai. Harimau, harimau Melayu. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai. Harimau Melayu. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Harimau Melayu. Apa lagi bang baik. Bang baik Tapi kalau macam ni selalu tembaga lah. Tembaga tu sibuk tanah je baik. Tak keras sangat. Okey, jadi senang lah kita cari barang. Barang ada lah dalam. Tapi dalam lah sebab dia barang lama selalunya akan dalam. Okey, tengok apa kita dapat Bagus dia main metal detector. Kita tak tahu benda barang apa kita dapat. Kadang barang baik, kadang barang tidak. Kadang-kadang emas. Jadi kita tengok mungkin ikut. Okey, dapat lagi duit tembaga. Rasa sama juga duit tembaga tembaga. Mantap. Kita dapat satu silver 5 sen 5 sen. Lubang dalam dalam sini 5 sen silver. Tapi kita tahu silver sebab apa dia berkilat lah. Berkilat silver 5 sen. Mantap. Kita jumpa satu bunyi ampau Mungkin duit silver ataupun mungkin tembaga antara dua tu je. Tembaga tu silver Kita gali je lah. Tak dalam gali lagi. Duit lagi. Dah tapi hancur lah. Baik duit hancur. Tembaga. Mantap. Okey, jadi inilah hasil saya selama sejam lah. Okey, kita dapat satu silver lah. Silver yang dah hancur sikit tapi boleh lah jadi silver Silver baik, mantap. Ni kita dapat silver 15 sen. Boleh lah janji ada barang 1918. Tapi kondisi dah teruk sikit lah. Dia janji petis silver. Okey, bersua kembali bersama Abang Iwan. Okey, tadi kita dah MD Relic. Malam ni kita akan pula lah. Hari ni kita main dekat Pantai Morib.
Kita tak tahu apa barang kita dapat, nanti kita akan up kemudian. Jadi esok mungkin kita nak pergi Kuala Sangor lah. Kita akan MD dekat dalam sawit. Jadi hari ni malam kita lepak dekat pantai, kita MD pantai jugalah. Kita tengok mungkin dapat emas lah. Abang Baharin. Okay, Abang Baharin Oh, dahsyat lah. Oh, lengkap pakai baju semualah. Ini abang nak pergi mana ni bang? Abang nak pergi mencari rezeki. Oh, cari rezeki, mencari sesuatu nasi ya bang? Sesuatu nasi. Okey, jadi kita boleh main dekat Pantai Morib Jadi kita tunggu sampai sudut. Kita main atas dulu lah. Sampailah air dia tak ada, boleh kita main dekat bawah lah. Okey, baik. Tak. Jom. Okey, jadi kita bersama Abang Baharin lagi. Okey, jadi tempat ni ada hakis sikit lah. Jadi saya dapat beberapa banyak shilling tapi itulah malas nak ambil gambar shilling. Berlambat-lambat shilling 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 10 sen, 20 sen lah. Banyak dan juga putek saya kumpul lah. Jadi menggunakan batika. Dan Abang Baharin menggunakan Econaut lah. Jadi kita scan lagi sampai dapat sesuatu yang menarik lah. Okey. Tu ada barang lah. Ada barang tapi tak ada barang berharga. Ada sini balik. Okay, tadi kita dapat 10 sen lah. Untuk dapat 10 sen. 10 sen 45 ni. Mantap. Okay, kita dapat putek lah. Kan nyemah putek kan. RM57 kali je. Okay, dia dapat duit Malaysia 20 sen. Sini. Ini hasil lah. Putek duit. Putek duit. Jadi duit banyak dapat Agak berapa sen dekat RM1 juga ni. Tapi duit 10 sen lah. 10 sen ni ringan. Jadi boleh dapat lah. Dapat duit dan putek Okay, mantap. Pantai tak ada barang sangat, tapi ada barang-barang macam ni menandakan ada barang lain lagi lah. Okay, baik. Bila kita dapat satu duit Pulau Pinang Pulau Pinang Love Pulau Pinang Love, cantik kondisi. Ya Allah, ya Tuhanku. Ada duit ni, alhamdulillah. Pulau Pinang Love cantik, mantap. Jadi kita dah dapat tadi Pulau Pinang. Ni pun mungkin Pulau Pinang jugalah. Pulau Pinang kan? 28. Oh, cantik barang. Barang cantik bang. Tempat ni pot memang rezeki kita bang. Kena ni. Ada dalam. Dalam bang. Apa kita? Dalam bang. Bang Gali bang. Pulau Pinang tu bang.
Aku guarantee bang, boleh Pulau Pinang lah, senang-senang cerita. Tapi lubang kita kena tutup lah, jangan lah kita. Dalam bang. Dalam sana. Dalam. Tak apa bang, dalam ada barang tak apa. Aku ada beli skop tu. Tak buat lagi, batang tak ada. Kau beli skop yang dalam lah ada? Dekat daun je ada. Oh. Sikit-sikit kan skop tu. Saya ada stone tu. Tak ada. Okay, kita tengok mungkin duit Pulau Pinang lah. Jap. Okay bang, tengok bang. Tengok bang. Ni bang. Okay. Pulau Pinang juga. Bang, Pulau Pinang. Cantik bang. Pulau Pinang bang. Yang ni baru sikit lah. Tapi tak apa lah. Yang paling penting Pulau Pinang. Baik bang. Pot baik ni bang. Pulau Pinang bang. Mantap. Terbaik. Peluru. Senapang peluru senapang. Okay, baik, mantap. Baik juga lah. Tapi tak tahu apa benda. Rasa. Okay, tak. Kan. Tanah lagi Bukan mana. Okey. Dapat duit tapi dah separuh dapat. Aduh sayangnya. Di Pulau Pinang separuh ni. Tak. Dapat lagi barang. Okey. Minta abang ni tengokkan lah. Baik. Okey. Duit lama ni. Peluru. Peluru lama bukannya duit kan. Duit rupa peluru Peluru rentaka. Peluru apa pelantar. Tak. Bang, dia bang. Cuma 94 Ni duit tembaga ni. Okey bang, cuba cari bang. Tembaga kan. Okey, baik bang. Kan. Duit tembaga Tapi hancur lah, bukan duit. Duit setan setan. Duit settlement hancur. Kita cari duit Pulau Pinang. Kalau duit Pinang pun okey lah.